tips nak goreng ikan keli tanpa meletup. Okey, korang boleh lumurkan ikan keli tu dengan tepung gandum. Ini pun tips daripada Kak Rod Aming. Okey, cikgu kita tu. Dan korang boleh masukkan asam keping dalam minyak yang panas dan juga sedikit tepung gandum. InsyaAllah dia tak akan meletup. Aku dah try, nampak ni. Sumpah menjadi tips ni. Korang kena cuba, okey? Selamat mencuba. Kita tumis bawang besar, bawang putih, tomatoes, cili merah, cili api merah dan cili api hijau. Kita tumis sehingga naik bau dan layu. Layu dan pecah minyak macam ini. Lepas itu kita masukkan gula Melaka. Manis sikit, kena manis sikit lah sebab pedas kan. Kita kacau-kacau. Masukkan serbuk perasa, garam semua tu lah. Kacau-kacau lagi. Dan kacau sehingga layu lagi. Sehingga garing sikit. Lepas tu masukkan sos tiram sikit. Nak bagi dia rasa-rasa kan. Nak lagi bau. Dia ada bau yang sedap. Letaklah daun 55 helai. Gitu. Dan kacau lagi, kacau lagi. Dan kita boleh masukkan kita punya ikan keli. Kalau korang tak makan ikan keli, korang boleh tukar dengan apa-apa jenis ikan. Ataupun nak letak ayam pun boleh. Paru pun boleh. Tak kisah apa-apa pun. Yang penting ikut tekak korang. Dan kita gaul ikan tu dengan sambal tu. Sehingga sebati. Kita speed sampai 5. Cepat. Gitu. Tada, siaplah kita punya ikan ni. Ikan keli berlado. Dan next kita nak nak masak tauge masak lemak putih. Itu bahan-bahan dia, korang nampak kan? Bawang putih, bawang kecil, cili api sikit, ikan bilis sikit. Lepas tu korang masukkan santan. Tunggu dia mendidih sikit dan kacau. Letak air sikit lagi. Kacau lagi. Dan kita masukkan tauge dengan kucai. Kita kacau lagi. Tambah lagi tauge. Banyak-banyak, sedap sikit. Syuban kita suka tauge. So kita buat banyak-banyak. Kacau lagi sehingga terendam semua. Siapa sini favourite dia tauge, boleh try menu ni. Lepas tu masukkan serbuk perasa. Aku letak serbuk perasa je. Aku tak letak garam ke apa kan. Tada, siaplah kita punya tauge masak lemak putih. Ikan keli berlado. Inilah juada berbuka kita. Nampak simple dan kenyang korang. So good.